ada orang? Ada. Belum? Okey, baru sampai. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Kita berjumpa lagi di Faizal Channel. Saya Fatih Sewan. Tempat ni kawan nak nebeng. Lama tak turun sini. Lama tak buat konten kat sini. Air besar tapi dia gelap air. Wah, cuba dulu. Angin pun kuat juga ni kat belah darat. Stay tune dengan kawan saya tak set up. Tengok apa yang kita nanti kita try. Saya ni kawan trip solo. Masa santai cik udang. Cik udang, cik ikan. Lama tak main kat sini. Ni pakai udang kopi. Dan ni pun dua mata gantung. Balik kerja terus menuju ke sini. Tempat yang terlalu rugi tu dekat kampung asli tu. Air pun tinggi lagi ni. Tapi kat sini tak pernah, dah lama tak turun lah. Nak try juga. Pakai dua mata. Mata kecil je saya 10. Lancor je. Air gelap lah. Brother tu cakap mungkin air darat tu. Wah, cuba. Okey, lancor. Tengok ada strike kawan update lagi. Ni banyak anak ikan kacau umpan. Daripada dua mata korang buka satu mata. Kacau. Habis umpan. Tak tahu ikan apa. Sini ada helikopter banyak ni. Tempat ni selesa. Masih boleh mancing lagi kawasan sini. Kalau malam angin kuat, nyamuk tak ada. Ikan nasi-nasi lah kat sini. Apa? Layan lah tengok apa yang ada kan. Nak tengok air malam kadang dia orang nak siap kat sini. Kalau dia ada lah. Kalau dia buka mulut. Kalau dia tak ada lah kan. Ni air besar minggu ni. Satu mata pun dekat. Apa lah? Pusat. Okay. Pasar. You punya yang ambil umpan. Sengat dia tahan ni. Okay, strike pertama. Tak kumpau kita dapat apa, usat. Usat punya main kat sini. Usat. Apa tak macam usat. Ni kalau dia ada banyak ni. Hancur lagi. Tengok ada lagi tak. Untuk pasir kata dia. Betul. Untuk pasir. Kan ketutu. Ada 2 ekor. Wah.
Wow, mancing umpan tak banyak ni. Bawa udang dalam 4-5 ekor ni. Dapat 2 ekor ikan. Air kat surut ni. Air pun dah turun dah. Udang pun orang potong kecil-kecil. Dia panggil tiga kali balik. Habis lah. Ada lah. Hancur lagi. Okey geng, kawan tamatkan misi kawan mancing kat sini daripada pukul 2 lebih kan. 2.46 tak silap. Sekarang dah pukul 4 minit lebih kurang macam tu kan. Santai dapat ekor. Tak kumpau lah. Isteri pun solo santai-santai balik kerja. Tengok air cantik besar. Lama kawan tak buat video. Ni baru nak upload video. Okay, terima kasih semua kepada yang dah like, komen, subscribe, follow. Kita jumpa lagi trip terbaru akan datang. Sekarang apa dah masuk monsun, kawan main dekat kawasan Selat ni. Rakit main dalam sungai Muara. Terima kasih semua. Assalamualaikum.